Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey. Seperti biasa, aku nak membebel lah pagi ni. Last comment dalam shot aku, Cino, pakailah mic. Mic aku dah beli mic. Aku kadang malas nak pakai mic. Kadang mana aku bila dah tercapai, bila aku nak buat video tu kan, aku macam mana aku cakap, terus on video. Tak ada nak fikir dah mic ke apa. Dia terus stop. Okay. Alright. Okay. So pagi ni update yang terbaru untuk perkembangan pasal kebakaran yang berlaku dalam minggu lepas sampai minggu ni. Okay, dekat area Kuala Langat. Okay, pray for Kuala Langat. Sebab sekarang kebakaran memang tengah macam mana tak boleh nak dapat dikawal lah sebenarnya. Dia macam dia kebakaran hutan tau. Satu lagi kebakaran dekat ladang sawit. So kebakaran ladang sawit tu faham lah macam mana kan. Kebakaran yang orang cakap seperti kebakaran yang tanah gambut. So nak padam tu ambil masa. Alright, so orang yang berdekatan dalam area lingkungan Tanjung 12 tu minta tolong untuk korang macam ni, jaga diri dah. Jaga kesihatan. Kalau boleh pakai face mask, pakai face mask. Okay. Alright. So bomba pun dah datang, bomba pun dah buat pemantauan apa semua. So dia start daripada Sungai Kelambu, area sana, Sungai Kelambu tu. So ini update akan aku update dalam Facebook. So follow aku punya Facebook, follow aku punya Facebook page. Sekat situ lah aku banyak update perkembangan baru. Alright. And then apa lagi. So aku tak nak buat panjang-panjang sangat video ni sebenarnya. Mana aku ingat aku masukkan. Mana yang aku ni sebab pagi biasalah, pagi Allah bagi aku ilham kan. Alhamdulillah. Macam-macam benda aku nak boleh cakap. Alright. Oh, satu lagi. Pasal jalan masuk ke dalam site Tanjung 12. Okey. Alhamdulillah ada perkembangan yang terbaru. Jalan pun dah sedap. Okey, kelancaran untuk masuk ke dalam site. Alhamdulillah. Boleh orang cakap boleh masuk lah. Tapi tengok dia punya perkembangan update, InsyaAllah dalam masa yang terdekat siap lah tu jalan. Alright. Nampak tengok gaya jalan tu jadi 4 lane, 2 hala 4 lane 2 way orang cakap. Alright. Tu satu lagi. Ni pun dah dekat puasa, betul tak? Kepada umat Islam seluruh Malaysia, selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Lama lagi dah. Alright. So prepare lah, latih-latihkanlah diri untuk melatih puasa di siang hari. Okay. Tak payah nak yak-yak sangat. Okay.
Itu dah lama lah. Selagi kita boleh bertahan, puasa dah besar dah kan. Besar. Dia nak jadi macam budak kan. Okay. Cakap orang aku lebih kurang ke. Alright. InsyaAllah any update, any info. Info. Okay, info untuk pengguna semua ataupun pembuang-pembuang sampah. Minta tolong korang tolonglah asing sampah. Tolong sangat aku merayu. Mana yang sampah macam elektronik ke apa semua, minta tolong bahan-bahan yang mudah terbakar ke apa lah. Minta tolong sangat-sangat. Korang tolong asinglah sampah. Okay, sampah tu tolong asing. Yang mana bahan yang mudah terbakar, macam barang-barang elektronik pun sama, right? Sebab kita takut dalam cuaca panas macam ni kan, sampah tu mudah terbakar, right? Sebab kita tak nak jadi kes-kes macam yang sebelum ni ada sampah terbakar. Tapi alhamdulillah dapat dikawal kan, beli, right? Any update, any info nanti insyaAllah aku akan update dalam Facebook aku. Paling utama sekarang aku tengah push kat Facebook lah. Okay, follow Facebook aku. Aku bagi dia punya ni. Alright, follow. Lepas tu jangan lupa subscribe aku punya channel, like, share kat kawan-kawan. Sebab info yang aku bagi ni semua adalah berkenaan dengan kebersihan. Alright, dekat site bukan kat site, dekat semualah aku nak bagi ilmu kan. Lepas ni insyaAllah kita orang punya site akan berkembang untuk menuju ke waste to energy. Maksudnya daripada sampah tu kita bakar, kita akan generatekan jadi energy. Alright, okay. Buat yang tengok aku punya video ni, orang bayar tak ada lah. Gurau. Aduh, ni dah aku dah kerja sini Astagfirullah. Kena kecam aku video kali ni. Alright. Okay, see you next video. Bye. Assalamualaikum.